Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Putri Aisyah Tun Balkish binti Sanusi. Saya bernombor matrik P156-190. So, hari ini kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk bincangkan bagaimana untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan lah. Dalam era pendidikan abad ke-21, keupayaan berfikir secara kreatif dan inovatif menjadi keperluan utama bagi melahirkan masyarakat berpengetahuan serta mampu bersaing di peringkat global. KBAT selari dengan konstruktivisme kerana kedua-duanya menekankan penyelesaian masalah, penyoalan kritis, kolaborasi dan refleksi. Namun, pelaksanaannya berdepan dengan masalah cabaran seperti pedagogi tradisional, kurang soalan KBAT dan kemahiran guru yang tidak seimbang. Oleh itu, integrasi PAK 21 dan teknologi amat diperlukan. Pelaksanaan KBAT juga memerlukan perubahan budaya pembelajaran. Guru perlu menggalakkan murid meneroka, menganalisis dan menghasilkan idea-idea baru. So, analisis terhadap isu semasa penting untuk memperbaiki strategi pengajaran dan sokongan sekolah. Faktor seperti beban guru, kesiapsiagaan murid dan kekangan prasarana perlu diberi perhatianlah. Dengan pemahaman menyeluruh, pelaksanaan KBAT dapat diperkukuhkan lagi bagi melahirkan murid yang cemerlang, inovatif dan berdaya saing. Seterusnya, teori yang digunakan untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. Teori yang digunakan ialah teori konstruktivisme. Teori ini merupakan satu proses aktif di mana pelajar membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan persekitaran. Pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka, menyoal dan membentuk pemahaman baharu dengan mengaitkan maklumat yang diterima kepada ilmu yang sedia ada. Menurut Vygotsky 1978 yang telah memperkenalkan konsep zon perkembangan proksimal iaitu ZPD di mana pelajar belajar lebih baik dengan bimbingan rakan atau guru yang lebih mahir. Terdapat 4 prinsip konstruktivisme yang diperkenalkan oleh Von dan Amran pada tahun 2021 iaitu pembelajaran berkembang melalui aktiviti sosial dan kolaboratif, guru berperanan sebagai pembimbing dalam merancang pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dalam konteks bermakna dan dekat dengan dunia sebenar pelajar. Dan seterusnya, pengalaman sekolah perlu dihubungkan dengan pengalaman luar bilik belajar. Seterusnya, sokongan daripada tokoh lain. Menurut N.C. Bryan dan Mann pada tahun 1967, teori konstruktivisme ini merupakan pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal. Kadang-kadang menurut Jannah Hassan dan rakan-rakan pada tahun 2015, teori ini merupakan pengetahuan yang dibina melalui asimilasi dan akomodasi. Seterusnya, Jonasson pada tahun 1999 menyatakan teori ini merupakan persekitaran yang perlu menyediakan situasi mencabar minda untuk merangsang pemikiran aras tinggi. Dan akhir sekali, menurut Greening pada tahun 1998, teori ini merupakan pembelajaran yang berpusatkan pelajar yang menggalakkan pembinaan ilmu secara kendiri dan bermakna. Secara tidak langsung, teori ini menggalakkan pelajar menganalisis, menilai dan berfikir secara mendalam. Ia juga membantu pelajar membaiki salah tangkap dan membina pemahaman berdasarkan bukti dan penelitian. Dan akhir sekali, guru sebagai pemudah cara yang merancang aktiviti penyelesaian masalah. Aplikasi pengajaran dalam konteks pendidikan pada masa kini.
Yang pertama, teknik penyoalan dua hala yang mana peranan guru dalam mengaktifkan pemikiran kreatif. Guru menggunakan strategi, pendekatan relatif dan aktiviti pelbagai dalam PDP. Teknik penyoalan dua hala dijadikan kaedah utama bagi merangsang pemikiran yang kritis. Guru tidak hanya menyampaikan maklumat tetapi memberi peluang pelajar untuk bertanya, menilai dan berhujah. Cara pelaksanaan teknik penyoalan dua hala adalah pelajar digalakkan menjawab dan mengemukakan soalan yang memerlukan analisis dan penyelesaian masalah. Sebagai contoh, guru meminta kepada pelajar menilai sesuatu situasi sebenar berkaitan dunia luar seperti sekiranya anda menjadi ketua pasukan dalam sesuatu organisasi, bagaimanakah anda akan menguruskan konflik komunikasi yang mungkin berlaku di dalam kumpulan anda. Aktiviti ini menghubungkan pembelajaran dunia kerjaya dan kehidupan yang sebenar. Teknik penyoalan dua hala ini juga memberi sumbangan kepada pembelajaran sepanjang hayat yang mana pelajar akan terdedah kepada situasi dunia luar dan kemahiran insaniah yang mana ia mampu untuk memupuk kebolehan menilai, berhujah, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Teknik penyoalan dua hala ini juga ada hubungan dengan taksonomi Bloom yang mana teknik ini membantu pelajar untuk mencapai 4 aras tertinggi taksonomi Bloom. Yang pertama iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Hasilnya pelajar akan menjadi lebih kreatif, kritis dan inovatif. Yang kedua, teknik think, pair and share yang mana ia dibangunkan oleh Lehman. Salah satu strategi pengajaran kooperatif dalam pembelajaran abad ke-21. Tujuan teknik ini adalah bagi untuk mengaktifkan pemikiran pelajar terhadap isu ataupun masalah yang diberikan. Terdapat 3 komponen utama dalam teknik think, pair and share ini yang mana think itu adalah pelajar diberi masa untuk berfikir secara individu. Yang kedua, pair iaitu pelajar berpasangan untuk membincangkan masalah dan berkongsi idea. Yang ketiga iaitu share, pelajar membentangkan hasil perbincangan kepada kelas. Manfaat teknik think, pair and share ini kepada pelajar adalah yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif melalui pertukaran idea. Yang kedua, meningkatkan kemahiran komunikasi secara spontan dan berkeyakinan diri. Yang ketiga, memupuk kemahiran insaniah seperti kerjasama dalam kumpulan, menghormati pandangan orang lain dan tanggungjawab terhadap tugasan bersama. Teknik think, pair and share ini bukan sahaja meningkatkan penguasaan murid terhadap isi pembelajaran tetapi ia juga menyokong kepada pembangunan sosial, emosi dan konektif pelajar dan yang ia selari dengan keperluan pendidikan pada masa kini yang menekankan KBAT iaitu komunikasi, kolaborasi dan juga kreativiti. Dan antara contoh soalan ataupun tugasan yang boleh diberikan oleh guru kepada pelajar untuk menggunakan teknik ini adalah sebagai contoh dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu, guru boleh memberi tugasan kepada pelajar untuk menilai sesuatu isu seperti apakah langkah yang terbaik untuk mengurangkan isu buli cyber ini, dan pelajar akan mula berfikir dan membentuk kumpulan dan berbincang ataupun berkongsi idea di dalam kumpulan mereka. Yang ketiga, proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang melibatkan aktiviti luar kelas. Kepentingan aktiviti luar kelas dalam PDP menurut Rogers mengatakan aktiviti luar kelas memberikan kesan positif kepada pelajar dalam menjana pemikiran aras tinggi. Aktiviti luar kelas menyediakan pengalaman yang autentik yang meningkatkan kefahaman dan aplikasi pembelajaran. Pelajar lebih bermotivasi kerana pembelajaran lebih bermakna dan berkait dengan dunia sebenar. Hubungan strategi pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar. Keserasian antara strategi PDP dan gaya pembelajaran pelajar dapat meningkatkan peningkatan akademik. Murid menunjukkan sikap yang positif terhadap mata pelajaran apabila pembelajaran berlaku dalam persekitaran yang sesuai dan menarik. Contoh aplikasi dalam subjek sejarah. Aktiviti jejak warisan dilakukan dan pelajar melawat lokasi sejarah sebenar, mencatat maklumat baharu dan penting dan mengaitkan kepentingan sejarah tempat tersebut kepada masyarakat setempat. Yang keempat, pembangunan prasarana yang kondusif dan berfungsi tinggi, yang mana peranan prasarana dalam pelaksanaan KBAT, prasarana kondusif dan moden sangat penting dalam memperkukuh pelaksanaan KBAT dan menyokong pembelajaran berfokuskan penyelesaian masalah, penyelidikan dan juga projek. Contoh prasarana yang menyokong KBAT adalah yang pertama, bilik darjah yang fleksibel, yang mana ia mampu untuk susun atau boleh diubah untuk perbincangan, kolaborasi dan aktiviti projek. Yang kedua, internet berkelajuan tinggi, memudahkan carian maklumat, penyelidikan dan juga aktiviti digital. Yang ketiga, peranti mudah alih seperti laptop dan juga tablet membolehkan tugasan berasaskan aplikasi dan kolaborasi digital. Yang keempat, makmal komputer dan juga papan interaktif memantapkan visualisasi konsep dan simulasi pembelajaran. Yang kelima, markerspace ataupun bengkel inovasi adalah memberikan ruang untuk mencipta, bereksperimen dan menghasilkan produk. Penggunaan aplikasi dan juga teknologi interaktif ini seperti aplikasi smartboard, yang mana smartboard notebook, Lumio, whiteboard interactive apps
Dalam bagaimana kita hendak mengaplikasikan smart notebook ini di dalam subjek sains, di mana pelajar boleh menyeret komponen sel ke bahagian yang betul, menjelaskan fungsi komponen sel secara visual dan juga melatih kemahiran menganalisis dan memahami konsep abstrak itu sendiri. Selain itu, prasarana sumber ilmu juga seperti perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan menjadi pusat sumber yang dinamik. Koleksi digital, jurnal ilmiah dan bahan rujukan interaktif memperkukuhkan kemahiran untuk bagi menilai maklumat dan menganalisis maklumat. Selain itu, latihan profesional guru juga perlu diberi latihan seperti penggunaan prasarana moden, aplikasi teknologi dalam PDP, penilaian KBAT, latihan berkualiti bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan KBAT ini secara konsisten kepada guru-guru. Sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia juga amat diperlukan dalam pembudayaan KBAT, memerlukan sokongan daripada 3 aspek yang utama. Yang pertama, kemudahan fizikal, kemudahan digital dan kompetensi guru. Kesimpulannya, pembangunan prasarana abad ke-21 bukan sahaja meningkatkan kualiti PDP, tetapi ia mampu untuk memupuk pelajar menjadi pemikiran yang kritikal, menggalakkan kreativiti dan inovasi yang menyokong pembelajaran yang relevan dengan keperluan masa hadapan. Seterusnya, aplikasi Gallery Walk. Aplikasi Gallery Walk juga boleh meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT dalam kalangan pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pembelajaran kooperatif dalam Gallery Walk adalah suatu strategi pengajaran di mana pelajar saling membantu di antara satu sama lain di dalam kumpulan kecil. Pernyataan daripada Ahmad Masyarif pada tahun 1994 menyatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang menarik dalam kaedah Gallery Walk ini di mana ianya memberi peluang pelajar berinteraksi, berkomunikasi, mengalami dan menghayati proses pembelajaran dengan lebih berkesan. Cara pelaksanaan aplikasi Gallery Walk ini, guru perlu membahagikan kumpulan pelajar untuk diberikan tugasan dan menyiapkan dalam bentuk kertas mahjong dan sebagainya. Kemudian, para pelajar perlu menampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh kumpulan lain. Seterusnya, pelajar daripada kumpulan lain akan memberikan komen mengenai hasil kerja kumpulan yang lain pada sticky note dan menampal pada hasil kerja tersebut. Aplikasi Gallery Walk ini memberi pendekatan pembelajaran aktif yang menempatkan karya, idea atau data pelajar di sekitar kelas untuk diteliti, dianalisis dan dibincangkan secara bergerak. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran pendidikan Islam, guru boleh melaksanakan aktiviti kepada pelajar untuk mengeluarkan idea mereka dan menilai hasil kreativiti kumpulan lain. Antara soalannya, jika ketiadaan air, mengapakah beristinja ini penting dalam pembentukan akhlak dan disiplin diri seorang Muslim? Seterusnya adalah strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual ini menggalakkan murid untuk mencari hubung kait isi kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian. Hal ini juga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu pelajar dalam penerokaan dan penemuan konsep dalam menyelesaikan masalah proses. Strategi pembelajaran ini menggunakan model ATI dan model pembinaan modul CD yang terdiri daripada 5 fasa iaitu fasa yang pertama adalah analisis keperluan awal, fasa kedua reka bentuk strategi, fasa ketiga pembangunan strategi, fasa yang keempat pelaksanaan draft dan fasa yang kelima adalah penilaian draft. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik tajuk jisim dan panjang, guru boleh membuat kedai mini di dalam kelas. Kemudian, murid menimbang barang seperti beras 200 gram, gula 100 gram dan sebagainya. Lalu, murid boleh mengira berdasarkan berat seperti RM8 per kilogram. Dalam kumpulan, murid merancang pembelian terbaik dengan bajet RM10. Tujuan strategi pembelajaran kontekstual ini kepada pelajar adalah dapat menggalakkan pelajar meneroka, membuat keputusan dan seterusnya akan bertanggungjawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Apabila menyelesaikan masalah kehidupan sebenar akan menggalakkan KBAT pelajar merangkumi kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan kemahiran yang paling tinggi iaitu kemahiran mencipta. Walau bagaimanapun, kajian yang mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam strategi pembelajaran matematik
kontekstual untuk subjek matematik, khususnya di Malaysia, masih belum banyak dilaksanakan. Di samping itu, keberkesanan variasi pembelajaran ini menggunakan peranti sokongan seperti modul, animasi, simulasi, multimedia dan aplikasi web dalam talian. Fungsi pembelajaran ini adalah untuk menggalakkan pembelajaran blended learning dalam pengajaran yang berpusatkan pelajar. Pembelajaran bukan sahaja bertindak sebagai medium penghantaran maklumat, tetapi ia berfungsi sebagai ekosistem pembelajaran yang membolehkan pelajar berfikir secara lebih analitis, kreatif dan reflektif. Sebagai contoh, para pelajar boleh menonton video eksperimen sains di platform seperti Edpuzzle maupun Blankspace. Kemudian, setiap beberapa minit, video berhenti secara automatik dan beberapa orang pelajar perlu menjawab soalan aplikasi atau menganalisis data yang dipaparkan. Dalam pembelajaran ini, tugasan tidak semestinya dilaksanakan secara serta-merta seperti di dalam kelas fizikal. Pelajar mempunyai ruang masa untuk berfikir, membuat semakan dan menghasilkan jawapan yang lebih matang. Aplikasi yang terakhir adalah gamifikasi pendidikan. Aplikasi ini boleh dilaksanakan untuk mempertingkatkan kehebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. Gamifikasi pendidikan ini merupakan strategi untuk meningkatkan penglibatan murid dengan memasuki elemen permainan ke dalam pengajaran dan pembelajaran seperti Kahoot, quizzes, Socrative, live worksheet, hot seat dan sebagainya. Antara cara pelaksanaan gamifikasi pendidikan ini adalah guru menjalankan aktiviti hot seat di mana aktiviti ini merupakan aktiviti susulan selepas murid membuat bacaan dan kajian secara individu atau berkumpulan. Kemudian, seorang pelajar akan duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi pakar atau watak. Pakar atau watak tersebut akan menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh murid yang lain. Sebagai contoh, dalam subjek pendidikan Islam, guru boleh menyuruh seorang murid untuk duduk di kerusi yang terletak di hadapan kelas, lalu murid yang lain bertanya soalan kehebat kepada murid yang duduk itu, seperti bagaimana wuduk yang sempurna boleh membentuk disiplin dalam kehidupan seharian. Tujuan gamifikasi pendidikan ini adalah dapat menarik penyertaan murid serta meningkatkan semangat murid untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Penglibatan murid yang aktif merupakan salah satu elemen penting dalam standard 4 SKP MG2. Apabila murid aktif memberi respon, akan memudahkan guru membuat penilaian. Standard 4 SKP MG2 ini merupakan instrumen menilai pengajaran guru bagi membuat rancangan dan melakukan aktiviti pengajaran di bilik darjah sekaligus memastikan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Aplikasi gamifikasi yang diterapkan dalam PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif di samping memudahkan guru menilai tahap kefahaman murid mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esma Laili binti Muhammad Aksan, nombor matrik P156109. Seterusnya saya akan menyambung isu semasa berkaitan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Di sini ada 3 isu yang kami ketengahkan. Yang pertama, tahap pengamalan KEBAT guru kepada murid. Yang kedua, kecekapan menjawab soalan berbentuk KEBAT di dalam peperiksaan. Dan yang ketiga, kekangan prasarana dan akses teknologi dalam pelaksanaan KEBAT. Okey, baiklah. Seterusnya saya sambung dengan isu 1 iaitu tahap pengamalan KEBAT guru kepada murid. Okey, apabila guru ingin murid berfikir secara KEBAT, jawab soalan KEBAT, pertama sekali guru perlulah mengamalkan KEBAT itu sendiri di dalam bilik darjah. Okey, pertama tu guru perlu memperkenalkan bagaimana soalan KEBAT. Yang kedua, guru perlu membimbing bagaimana murid nak jawab soalan KEBAT. Tidak kisahlah sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Okey,
Guru boleh menggunakan kaedah-kaedah pengajaran PAK21 kerana banyak elemen-elemen kebat dalam kaedah pengajaran PAK21. Sebagai contoh, penggunaan peta iting. Di situ murid boleh membuat mengorganisasi, boleh menghubung kait sesuatu jawapan dengan jawapan yang lain. Kemudian guru juga boleh menggunakan kaedah PAK21 seperti jawab dalam berkumpulan. Dengan menggunakan kaedah PAK21, di situ ada tahap pengamalan kebat di dalam kelas dan selain itu juga ia dapat menarik minat murid untuk belajar. Penggunaan kebat yang berkesan sebenarnya mampu melahirkan pelajar yang positif dari segi pembelajaran. Saya sambung isu yang kedua iaitu kecekapan menjawab soalan berbentuk kebat di dalam peperiksaan. Sebenarnya isu kedua ni merupakan rantaian kepada isu satu tadi. Apabila guru mengamalkan kebat di dalam kelas, secara tidak langsung ia menggalakkan murid-murid ni cekap untuk menjawab soalan berbentuk kebat di dalam peperiksaan. Guru perlulah bersedia dengan soalan-soalan kebat. Guru perlu konsisten tanya pada murid soalan-soalan berbentuk kebat, ataupun guru juga boleh menggunakan kata kunci yang mudah difahami. Sebab tajuk tu banyak. Dalam belajar ni tajuk banyak. Jadi setiap satu tajuk perlu ada kata kunci. Contoh macam matematik lah, perlu ada formula tersendiri agar murid lebih mahir. Sebenarnya masalah kebat ni perlu ada perubahan daripada guru itu sendiri. Kalau tidak, ia akan memberi kesan buruk kepada pelajar. Sebenarnya kebat ni dia boleh membantu murid untuk berfikir secara mendalam tanpa perlu bergantung kepada menghafal fakta semata-mata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nura Atira binti Johari, bernombor matrik P157416, akan membentangkan mengenai isu berkaitan kemudahan teknologi dalam melaksanakan PDP berasaskan kebat. Salah satu isu utama ialah kekurangan kemudahan teknologi di sekolah, di mana banyak sekolah menghadapi masalah seperti internet yang lemah, bilangan peranti yang terhad dan juga ruang pembelajaran yang tidak fleksibel. Tambahan pula, terdapat kekurangan projektor, papan interaktif dan juga makmal komputer yang mencukupi untuk menyokong aktiviti kebat. Menurut laporan LKAN yang dipetik oleh Malaysia Kini pada 2024, sebanyak 337 sekolah masih bergantung kepada rangkaian 4G atau satelit. Ini menunjukkan jurang yang ketara antara sekolah di kawasan bandar dan juga luar bandar yang memberi kesan kepada peluang murid untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran digital, kolaboratif dan juga projek kebat. Menurut KPM pada 2020, pelaksanaan kebat memerlukan sokongan daripada kemudahan fizikal dan juga digital yang mencukupi. Tanpa sokongan ini, guru menghadapi kesukaran untuk melaksanakan PDP yang benar-benar merangsang pemikiran aras tinggi murid. Kekangan prasarana akhirnya menghadkan kreativiti guru dan juga peluang murid untuk mengaplikasikan kemahiran berfikir secara mendalam. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Nur Alia Husna binti Muhammad, bernombor matrik P155554, akan membentangkan tentang cabaran guru dalam melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Yang pertama adalah keterbatasan dari segi pengetahuan dan kemahiran. Guru sebagai penyampai maklumat mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang terhad terhadap pembelajaran abad ke-21 yang berkesan. Sebahagian guru bersifat negatif dan tidak bersedia dalam menyampaikan pedagogi dan pengetahuan kandungan silibus. Kekurangan pengetahuan modul dan bahan bantu belajar sebagai panduan PDP telah merancatkan usaha melaksanakan kebat. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan, guru-guru perlu menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi, penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru, penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sasiah yang terpuji. Hal ini berkait rapat dengan kurangnya persediaan dan keperluan latihan dalam mereka bentuk pengalaman pembelajaran yang sesuai. Yang kedua ialah ketidaksediaan guru untuk melaksanakan kebat dan PAK21. Ketidaksediaan guru untuk melaksanakan kebat dan PAK21 ini berpunca daripada kekurangan dalam latihan profesional yang khusus.
Pihak KPM memberikan latihan pelaksanaan kebat yang tidak menyeluruh kepada semua guru. Ini menyebabkan hanya sebahagian kecil kumpulan guru yang mendapat pendedahan tersebut. Ketiadaan maklumat dan panduan yang seragam telah menyumbang kepada pelaksanaan kebat yang tidak holistik merentas semua mata pelajaran. Kekurangan maklumat dan kemahiran guru yang berterusan menghalang pengupayaan guru untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Justru itu, latihan yang komprehensif amat diperlukan bagi memastikan amalan pengajaran selari dengan cabaran pemikiran murid yang semakin kompleks pada masa kini. Yang ketiga ialah persepsi guru terhadap kebolehtelaksanaan kebat. Guru menganggap pelaksanaan kebat sukar dilakukan khususnya dalam kalangan pelajar yang mendapat pencapaian yang rendah. Mereka melihat kebat adalah satu inovasi pedagogi yang memerlukan usaha kognitif dan kapasiti berfikir yang tinggi. Guru-guru percaya mereka bersedia dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran pedagogi dan sikap untuk mengajar BM atau BI. Sebaliknya, mereka percaya bahawa mereka kurang bersedia dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran pedagogi dan sikap untuk mengajar kebat. Itu yang dikatakan NS Gendran. Maka guru berasa tidak yakin dan keliru dalam melaksanakan kaedah atau strategi mengajar yang sesuai. Selain itu, sesetengah guru juga berhadapan dengan masalah kecenderungan gaya pengajaran individu untuk melaksanakan kebat di dalam kelas. Yang keempat ialah kekurangan sumber manusia. Kekurangan sumber manusia dalam melaksanakan kebat merupakan impak negatif yang signifikan terhadap tahap kefahaman dan keupayaan pelajar. Guru terikat dengan keperluan menyiapkan sukatan pelajaran dan tugasan pentaksiran sehingga kurang masa untuk melaksanakan aktiviti yang merangsang pemikiran aras tinggi. Pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan perlu memberi sokongan serta latihan yang mencukupi kepada guru agar dapat melaksanakan kebat dengan lebih berkesan. Penerapan kebat tidak dapat dilakukan secara konsisten sekiranya guru tidak mempunyai perancangan yang teliti untuk mengaplikasikan kebat dalam PDPC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Johari bernombor matrik P157416 akan membentangkan mengenai cabaran yang dihadapi guru dalam melaksanakan elemen kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi. Antara cabaran utama ialah kekangan masa di mana guru sering berhadapan dengan tekanan untuk menyiapkan sukatan pelajaran mengikut jadual. Akibatnya, guru cenderung memilih pendekatan pengajaran tradisional yang lebih cepat. Sebenarnya, aktiviti kebat seperti perbincangan kritikal, pembelajaran berasaskan projek inquiry dan juga pembelajaran berasaskan kolaborasi memerlukan masa yang panjang untuk dirancang, dilaksanakan dan juga dinilai. Tekanan untuk mengejar silibus akhirnya membataskan peluang murid untuk berfikir pada aras tinggi secara mendalam. Selain itu, beban kerja pentadbiran yang tinggi juga menjadi salah satu cabaran kepada guru di mana guru perlu mengisi sistem, menyediakan dokumentasi dan juga eviden. Tugas-tugas ini mengurangkan masa guru untuk merancang aktiviti pengajaran yang bermakna. Akibatnya, kreativiti guru dalam menyediakan bahan pengajaran, soalan mencabar dan aktiviti pembelajaran yang menarik turut terjejas. Situasi ini menunjukkan bahawa tanpa sokongan yang mencukupi, pelaksanaan kebat akan sukar dilakukan dengan efektif. Sokongan yang diperlukan termasuk pengurusan masa PDP yang lebih baik dan juga pengurangan beban kerja guru. Dengan adanya sokongan sebegini, guru akan dapat melaksanakan kebat dengan lebih efektif dan juga berterusan sekaligus memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, untuk kesimpulan, konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif melalui pengalaman, penerokaan dan interaksi dengan guru sebagai pembimbing. Okey, seterusnya strategi seperti perbincangan, inquiry, teknologi dan aktiviti kolaboratif membantu membina kebat dalam kalangan murid. So, akhir sekali, kesimpulan yang dapat dibuat cabaran wujud seperti pedagogi tradisional dan kekurangan soalan kebat. Jadi, guru perlu mempelbagaikanlah kaedah dan meningkatkan lagi kemahiran pengajaran. Sekian, terima kasih.